Kerajaan Kelantan pada 3 Disember mengumumkan lesen untuk pendulang emas bagi tanah kerajaan hanya dibenarkan kepada rakyat negeri itu dengan bayaran RM100 untuk setahun. Timbalan Menteri Besar Datuk Dr. Muhammad Fazli Hassan berkata, rakyat Kelantan yang berminat dengan aktiviti berkenaan boleh membuat permohonan lesen mulai Januari depan dengan Pejabat Tanah dan Galian PTG. Katanya mereka yang diberikan lesen nanti hanya dibenarkan menggunakan kaedah tradisional sahaja tanpa menggunakan sebarang alat atau mesin. Kawasan mendulang emas yang dikenal pasti adalah di 4 daerah iaitu Tanah Merah, Gua Musang, Jeli dan Kuala Krai. Masa untuk mendulang juga ditetapkan pada jam 8 pagi hingga 6 petang dan aktiviti ini tidak dibenarkan pada musim tengkujuh. Pada masa sama, Fazli berkata bagi tanah persendirian dan mereka mahu melakukan aktiviti mendulang emas juga perlu memohon lesen.